Terang rembulan di hujung muara, biar sedikit nampak cahaya. Bismillah awal pembuka bicara, sambutlah salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Dura Idina binti Johannef dan saya berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Semabuk. Kod sekolah saya ialah MBA 2004. Pada masa lapang, saya banyak menghabiskan masa dengan membaca buku cerita. Banyak novel dan karya-karya penulis tersohor yang pernah saya baca termaksudlah cerita berkisah sejarah tanah air kita. Dalam video ini, saya berasa sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca berjudul Pahlawan Bumi Adat. Novel ini merupakan hasil pena Osman Putih yang merupakan anak kelahiran Kuala Sungai Baru, Melaka. Novel ini sangat menarik dan menambat hati saya untuk mengetahui asal-usul tempat yang bersejarah di negeri Melaka iaitu Tabuh Naning. Pahlawan Bumi Adat adalah kisah peperangan rakyat Naning menentang Inggeris. Mereka diketuai oleh penghulu Dol Said. Penentangan ini timbul apabila pihak Inggeris cuba menentukan undang-undang dan peraturan Naning tanpa persetujuan pemimpin dan rakyat setempat. Antara sebab penentangan ialah Inggeris mendakwa Naning merupakan jajahan takluknya. Pihak Naning juga dikenakan cukai sebanyak 1/10. Pemimpin dan rakyat Naning tidak bersetuju. Mereka berasa terhina dengan tindakan Inggeris itu. Dol Said dan orang-orangnya bulat muafakat bangun merancang untuk menentang Inggeris. Atas nama Melayu, Tun Syed Shahban, seorang pembesar Rembau dan Bala, tenteranya bersetuju menolong penghulu Dol Said untuk melawan Inggeris. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Bersatu teguh bercerai roboh. Dol Said, Tun Syed Shahban serta rakyat Naning berjaya membina kubu di pintu masuk dan keluar Pekan Tabuh, pusat Naning pemerintahan Dol Said. Selain Pakatan, Jati, Limat, Dali dan Janji serta anak muda yang mahir ilmu persilatan siap siaga membantu Dol Said dan Syed Shahban. Semangat mereka berkobar-kobar dan tidak sabar untuk berperang dengan Inggeris. Suatu hari dalam bulan Julai 1831, mereka sudah berada di dalam medan perang. Malam itu, hujan turun dengan lebat. Petir dan kilat sambung menyambung. Banyak pokok yang tumbang menutupi lorong masuk ke kawasan Tabuh. Dan ia membawa tuah kepada pihak Naning. Pahlawan-pahlawan Naning dan Rembau berlopatan menekam askar-askar Inggeris yang kelihatan lumpuh. Jati dan kawan-kawannya menghambur serentak, menikam dan menentak pihak musuh. Tiada seorang pun yang tinggal. Membujur lalu melintang patah, biar putih tulang jangan putih mata. Begitulah semangat keperwiraan mereka pada bumi Naning tercinta. Mayat musuh bergelimpangan. Bumi Naning disimbah darah penjajah Inggeris. Peperangan antara puak Naning dan Inggeris berlaku dalam masa yang singkat. Hujan pun turut berhenti ketika perang tamat, seolah-olah turut bersama menamatkan perang yang sengit itu. Begitulah serba sedikit sinopsis buku Pahlawan Bumi Adat yang boleh saya kongsikan untuk semua. Banyak pengajaran dan nilai murni yang dapat kita perolehi daripada kisah tersebut. Pada pendapat saya, sebagai seorang pelajar, buku ini sangat membantu saya mempelajari sejarah tanah air kita. Lebih-lebih lagi, mata pelajaran sejarah memang diajar di sekolah. Anak-anak generasi Y sekarang memang perlu mendekatkan diri mereka dengan membaca buku-buku sejarah seperti ini supaya menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pemimpin terdahulu.
Saya sangat kagum akan keberanian dan kehebatan perjuangan Datuk Dor Said yang digambarkan dengan jelas dalam buku ini. Dia terkorban demi untuk membela kedaulatan tanah air. Kesimpulannya, novel yang mengandungi 110 halaman ini mendukung semangat nasionalisme yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam dunia penulisan. Saya berharap semangat perjuangan yang digarap oleh Osman Putih dalam novel ini dapat memberi inspirasi dan semangat kepada saya dan pembaca-pembaca cilik lain dalam mempertahankan tanah air yang berdaulat ini daripada anarki luar. Sekian, terima kasih.